Baru-baru ni kecoh lah pasal akak Asnaf yang komplain tentang bantuan zakat mawib yang diterimanya. Sini saya nak bagi tahu, nak tegaskan di sini ialah pampers anak saya tu kau dapat tolonglah bagi yang cepat mungkin mengenai pampers SL take kepada pampers seluar. Bila Daud tengok tu memang Daud terdiam jugalah kan. Tapi pernah tak korang terfikir berapa sebenarnya jumlah bantuan yang keluarga Asnaf ni terima? Dan kalau kita convert menjadi gaji bulanan, agak-agak kerja apa yang setaraf dengan total lah bantuan yang keluarga ni terima. Jadi jangan risau, Daud akan tolong kirakan untuk korang semua. Tapi sebelum tu pastikan korang follow Daud dulu ya. So guys, first kali kita kena tengok dulu apakah bantuan standard yang keluarga ini terima, especially daripada Mawib dan juga JKM. Jadi untuk keluarga ni mereka ada 7 orang anak dan 2 anaknya berstatus OKU. So untuk itu, anggaran setiap bulan keluarga ini akan terima banyak bantuan. First kali adalah bantuan sara hidup sebanyak RM1,000 and then ada bantuan kanak-kanak sebanyak RM1,000. Ini adalah maksimum untuk satu keluarga, yang mana setiap anak sekitar RM150 ke RM200 lah bantuan. Tak apa, kita ambil RM1,000 maksimum. And then ada bantuan tambahan untuk 2 anaknya yang OKU, iaitu sekitar RM600 sebulan, dan juga bantuan sewa rumah lah sekitar RM500. Yang ni bantuan sewa rumah ni maksimum RM1,000, tapi kita ambil RM500 saja. Jadi bila kita jumlahkan, total sebulan yang keluarga ni bakal terima adalah RM3,100 sebulan. Dan ini belum lagi kita kira dengan bantuan yang one off yang lain, seperti contoh nak buat bisnes boleh dapat sekitar RM3,000. Depend lah kepada bisnes apa yang diceburi. So korang boleh bayangkan lah yang di mana jumlah RM3,100 sebulan ini dah sama dengan orang yang kerja full time, seperti retail assistant, food delivery, ataupun orang yang kerja kilang dekat KL tu. Dan semua pekerjaan ini memang ada demand yang sangat tinggi, ada banyak kekosongan pekerjaan. Malah majikan pun sentiasa struggle lah nak isi posisi kekosongan ni. Kalau tak adalah foreigner dekat negara kita ramai kan. Dan lebih menarik lagi, kalau kita bandingkan dengan gaji fresh grad yang ada degree, purata gaji mereka adalah sekitar RM3,000 sebulan. Dan apabila kita tolakkan dengan KWSP dan juga sok-sok, maka bersih yang mereka bawa balik adalah sekitar RM2,600 sebulan. So itu bermaksud fresh grad yang ada degree pun kalah dengan bantuan yang diterima ini. So persoalan dia sekarang, apabila bantuan yang diterima ini dah sama level ataupun lebih daripada pekerjaan full time, ataupun lebih daripada orang fresh grad yang ada degree, mungkin isu sebenar sekarang ni bukan lagi tentang jenis barang yang diberi, tapi lebih kepada macam mana duit bantuan itu diuruskan oleh penerima, dan sejauh manakah effort penerima itu untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. So korang setuju ke tak? Atau mungkin ada perspektif lain yang kita terlepas pandang? Yalah kan, sebab semua orang ada bebanan hidup masing-masing. Kita pun tidak tahu apakah situasi sebenar yang dialami oleh keluarga ini. Jadi guys, cuba korang share pengalaman korang, pendapat korang. Daud nak dengar pendapat korang satu-satu. Dan jangan lupa like dan follow Daus untuk Daus kirakan macam-macam lagi untuk korang semua. So itu saja Daus, jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.